Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestead dan saya Fatona. Dah lama tak buat video, dah lama tak tunjukkan korang apa yang ada dekat kebun dapur. Lagipun masa tu handphone rosak, ada something wrong yang saya kena utamakan dan tak boleh nak buat video. So alhamdulillah handphone dah okey. So ada projek-projek yang tengah berjalan. So sekarang ni kita dah ada yang kita nak tuai. So saya buat video khas untuk projek tu. Okey, jom. Alhamdulillah padi dah boleh tuai. Ada walaupun ada yang rosak, ada yang tak ada macam ni. Tak tahulah apa nama dia kalau macam ni kan, tapi dia tak diisi. Okey, kita siapkan alat. Kita pakai sketius dengan sarung tangan. Dari sepetak kolah ni dalam 30% lah dia jadi macam ni. Dia rosak. Lepas tu ada yang batang dia kena korek dengan ulat, jadi dia rosak. Lepas tu macam ni. Batang dia rosak macam ni. Nampak tak? Jadi banyak lah sebenarnya. Dan banyak juga mana yang rosak kan, mana batang dah kena makan ulat tu kan, dia akan naik lagi anak baru. Naik lagi anak baru kat tepi macam ni kan. Ni. Yang hijau ni anak baru. Tunas kan. Banyaklah, kiranya adalah yang baru nak berbuah semula. Macam ni. Ni baru nak berisi. Tak boleh ambil lagi. Okey.
Okay, ni saya dah tuai semua tau sebenarnya. Ni yang tinggal ni, yang ada lagi tunas baru, yang baru nak berbuah lagi. Baru nak macam dia berbunga macam tu kan. Lepas tu baru dia nak berisi. So, inilah result daripada hasil saya ni menanam padi ni kan. So, ni dia punya hasil tuaian lah. Tapi ni saya rasa nak kena jemur tau. Sebabnya kalau ikut normal dekat sawah tu, diorang akan keringkan tau. Petak sawah tu akan kering. So dengan pokok, dengan daun-daun sekali dia akan kering. Kalau macam ni, oleh sebab dalam kolah tu dia agak dalam sikit lah, berapa cm lah daripada dia punya lubang untuk masuk tu, dan air keluar masuk tu kan. Jadi dia akan sentiasa berada air. Lepas tu sekarang kan musim hujan. Jadi air hujan masuk. Bila air hujan masuk, tempat laluan keluar masuk air tu, saya memang sentiasa, itu saya dah keringkan lah kan. Memang tinggal selut je. Saya memang tunggu untuk dia selut tu kering apa semua. Tapi hujan, so tak boleh nak tu. Saya terkena selalu tutup lubang keluar masuk tu, sebab air sebelah situ masih ada air. So kalau saya buka sini, lepas tu yang sebelah situ pula terbuka oleh sebab apa-apa yang tersentuh ke apa ke, sebab dia punya untuk lubang dia masuk sikit je kan. Jadi air kat sini akan bergenang lagi. Begitu. Jadi saya nak kena tutup lah. Tapi kalau tutup bila hujan, dia berair semula lah kan. Jadi selut tu tak sempat kering. Oleh sebab tak sempat kering, yang saya fikir begitulah kan. Oleh sebab tak sempat kering, so padi-padi ni ada stok air. So bila sebab ada stok air, tunas baru tu untuk hidup tu dia bersemangat kan. Sebab air tu ada. Kalau ikut step sawah kat luar tu, dia akan memang keringkan sawah supaya biji padi tu dia kering cepat sikit. Dan mungkin oleh sebab kering, tak ada sumber air, dan tunas baru tak boleh nak naik lah kan. Oleh sebab saya menanam kat time musim hujan kan. Gitulah result dia. Dan lokasi ni macam ni tempat dia. So nanti mana yang masih ada anak tunas ni, saya akan letakkan satu tempat. So ini boleh tanam lagi untuk batch yang seterusnya. Kalau ikut normal lah untuk pokok padi ni, dia pecah tunas anak tu kan. Untuk kali pertama pecah tunas anak tu, dia macam maksimum 10-12 macam tu lah, yang saya tahulah kan. Tapi ni hanya 4, 3, paling banyak 4 lah dia pecah anak tu. Tapi mungkin sebab ada faktor-faktor yang tak cukup ke kan, yang kita tak tahu kan. Maklumlah, saya baru kali pertama tanam padi sawah. Kalau sebelum ni saya tanam padi bukit kan. Jadi berbeza sikit dia punya aturan dia kan. Jadi itulah, inilah nak belajar ni macam mana. Sebab benda ni saya tak mungkin pergi cari tanah sawah untuk tanam kan. Saya kena cari jalan supaya padi sawah tu boleh saya praktikkan dekat kawasan yang bukit, yang tak mungkin ada petak sawah semula jadi kan. So kita kena macam ni lah, kena ada tempat takungan air untuk diorang kan. Saya kali ni bersemangat semula untuk buat tanam-tanam ni setelah beberapa lama burn out. Sebabnya kita tanam hasil tu tak menjadi kan. Lepas tu merajuk lah sikit kan. Tapi walaupun sebenarnya tak patut merajuk kan. Sebab mungkin saya tu belum faham lagi kenapa kan. Apa yang kurang kan. Sebab kita bekerjasama dengan benda yang tak boleh nak bercakap secara lisan kan. Kalau dia cakap berbisik kat kita, bolehlah kita tahu nak buat macam mana kan. Apa yang kurang kan. Lepas tu kalau korang tengok, kalau korang ada kawan-kawan yang menanam konsep yang sama macam saya, yang bukan kat sawah, yang dekat kolah,
bolehlah minta tolonglah dia contact saya pun, komen ke kat video saya agar dia bagi saya nasihat macam mana nak buat. Macam nak buat dengan lebih baik. Okey. Saya cerita daripada proses padi tu. Saya dapat benih padi daripada Mini Maha Temeloh 2025. Saya tak tahu dia punya umur dia waktu tu, tapi lebih kurang dalam 2 minggu ke 3 minggu macam tu lah. Saya start pindahkan benih tu pada 20 hari bulan 9 macam tu. Saya pindahkan ke dalam polybag. Polybag tu ada campuran tanah merah, tanah bakar, sabut yang dah lama. Lepas tu tek kambing yang dah lama. Rasanya 4 tu je. Itu je bahan yang saya ada. So sepanjang proses tanam tu, memang saya tak ada bagi baja lain. Saya tak ada bagi macam sembur racun, tak ada. Saya 100% kosong macam tu, hanya baja daripada tek kambing tu je lah masa tu. So sepanjang saya cuma maintainkan dia punya air je. Sepanjang dia punya itulah, supaya masa time saya masa bulan 9 tu kan tak hujan. So ada sampai satu tahap tu dia hampir nak habis lah air dia tu. Sampai nak nampak lah dia punya selut tu kan. Saya masukkan lagi air. Sempat lah masa tu dia macam, kita ada insting yang pokok tu panggil kita, selamatkan saya macam tu kan. So bila saya turun, air tak cukup. So saya pindahkan air pada kolah yang ada air lagi. Dalam kolah tu ada ikan keli. Tapi ikan keli tu dia hidup sendiri. Maksudnya saya tak ada bagi makan dekat ikan keli tu. Ikan keli tu cuma 2 ekor je dalam tu. So dia orang makan sendirilah dekat dalam kolah tu, apa-apa yang ada kat dalam tu kan. Lepas tu, oleh sebab kolah tu besar, 2 ekor tu bolehlah hidup kan. Besar lah kan. Tapi sebab dia masih hidup dan saya tak lalu nak makan, jadi saya tak makan, sebiar je lah dia hidup kat situ. Lepas tu saya masukkan air daripada, pindahkan air tu, dah pindah macam separuh daripada polybag tu dah saya stop. So tunggulah sampailah kita tempuh musim hujan tu, bulan 11 macam tu kan. Start bulan 11 tu saya dah slow kurangkan air. Sebab saya nak dia dah start bergat kan. Masa dia punya buah tu dia dah start bergat, saya naklah dia mengering. Tapi sebabnya bulan 11 kemarin tu dia hujan banyak, jadi sentiasa ada air lah kan. Begitu. So memang saya tak ada letak baja selain daripada tahi kambing yang untuk kali pertama tu. Lepas tu tak ada sembur racun apa-apa, sebab saya boleh nak biarkan dia hidup. Nak kata organik tak, sebab saya malas nak fikir. saya tak reti nak untuk racun-racun ni, tak reti kan. Lepas tu saya pun tak suka bau racun tu. Saya cuma nak tengoklah result dia kalau saya tak letak racun apa-apa kan. Secara organik 100% macam tu. Itulah kisah dia sampai dia orang ni membesar kan. So ni saya nak jemur dulu. Nanti petang baru kita hempas dia kan. Kita macam mana orang panggil dia? Bukan tampi. Kita ketuk kan. Kita pisahkan biji tu kan. Daripada batang tu kan. Tu nanti petang lah agaknya, sebab ni pun dah panas. Lepas tu pula saya nak jemur dulu sekejap, supaya taklah saya rasa saya perlu jemur macam tu kan. Lepas tu bolehlah mulakan proses untuk jemur sekali lagi. Kalau ikut proses, lepas kita tuai, kita kena ketuk dulu, pisahkan biji dia, lepas tu baru jemur. Tapi kerana kondisi dia orang ni memang basah,
segar kan, basah macam tu lah. Bukannya macam kalau yang kat sawah betul-betul tu memang pokok tu dah kering, daun dah kuning, habis kan. Ini daun masih ada yang segar lagi kan. So itulah, ikutlah turutan dia punya proses tu macam mana. Jemur dulu 3 hari kan. Lepas tu minta lah 3 hari akan datang tu panas macam hari ni. Walaupun yelah sekarang musim hujan kan, impossible kan. Tapi yelah Allah tu Maha Pengasih, moga dia dengar lah doa saya ni kan. Itulah kan. Akhirnya saya tak ketuk pun. Saya je cuma pisahkan je tangkai daripada batang terus. Oleh sebab dia tak banyak, jadi bolehlah layan benda ni. Tak lama pun. Lepas tu dia macam, oleh sebab padi tu dia ada macam tajam-tajam kan. Agak nak kata sakit tu tak, tapi rasa macam cucuk sikit lah macam tu. Tapi tak ada masalah lah nak buat macam tu. Dia dah kering, lepas tu dia mudah relai. Jadi ala-ala dia relai sendiri, saya relaikan dah terus. Sambil-sambil jemur dia lagi untuk 1 hari. Ni dah siap relaikan semua, tapi masa ni cuaca tu agak mendung kan. Jadi ambil beberapa hari lagi untuk jemur selepas relai tu lah. Okay, sekarang dah kering, dah boleh proceed. Ni pun sebenarnya tertangguh beberapa hari selepas kering tu sebabnya hujan kan. Dengar suara kerisik-kerisik beras tu, padi tu dah kering. So kita nak teruskan dengan tumbuk padi. Proses dia ni tak adalah mengetuk tau. Dia macam kita gesek kan. Dia punya apa tu, lesung batu tu kita gosok-gosok gitu dekat tu supaya dia macam dia bergeser dengan permukaan, antara dua permukaan tu. Jadi dia punya kulit tu terkopek lah kan. Kalau nak kita tumbuk betul-betul kan, takut pecah pula kan. Gitu. Jumlah saya letak tu agak banyak, jadi dia punya proses kupek, lepas tu pengelupasan kulit dia tu agak tak sekata dan tak maksimum lah. Nak kena buat sikit-sikit. Dah lama tak main tampi ni, kekok sikit lah kan, nak tunjuk macam mana cara menampi tu. Kan kelakar sikit. Hadap je lah ya. Itulah dia berasnya sekecil itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah hasil setelah proses kita
kupas kulit dia dan kita tampi, yang memakan masa yang sangat lama dan proses dia sangat berulang-ulang supaya dapat yang sangat bersih macam ni. Daripada yang last saya menampi tu, makan masa hampir sebulan. Saya siap ni pada tarikh lebih kurang 28 hari bulan. Jadi 28 bulan 12. Daripada yang saya tampi tu, tarikh dia dalam 23, 24 macam tu, sebelum waktu hujan start banjir semua tu lah. So oleh sebab cuaca yang sangat tak elok, jadi macam tu lah. Tengok ni hasil dia. Ni warna dia agak kuning-kuning sikit. Taklah secantik yang kita beli kat kedai. Ini adalah tanpa proses pengilapan. Yang kita makan tu dah, yang kita beli tu dah ada proses digilapkan jadi lawa lah kan. Jadi bersih, serat dia dah tak ada. Kalau macam ni serat dia masih ada. Okay, inilah rupa dia setelah dimasak. So tak adalah secantik dan seputih beras kat kedai tu kan. So tapi inilah yang saya rasa sangat seronok sebab saya dapat makan hasil yang saya tanam. Mungkinlah satu nanti dapat digunakan kan ilmu ini. Okay, itulah dia pengalaman perkongsian saya mengenai proses penuaian padi, tampi padi, proses kupas kulit dan makan kan. Dia nak kata berbeza tu tak, sama je rasa dia. Cuma bagi saya kat tekak saya rasa lebih banyak dia punya serat dia lah daripada yang kita biasa makan dekat beli kat kedai tu kan. Tapi setakat ni saya rasa pengalaman menanam segala proses tu agak sangat seronok. Walaupun ya penat, tapi rasa bila kita bayangkan dalam banyak-banyak tu, saya cuma dapat dalam sekali makan je. Kalau segelas tu kan, segelas cawan tu tak sampai 2 gelas dia punya hasil yang betul-betul jadi beras. Jadi tu dapat sekali makan je lah. Berapa orang kata cakap alah dapat sikit je baik beli. Tapi yang buat saya nak cuba tu adalah pengalaman menanam. Mana tahu satu nanti kita dengan zaman sekarang kan, saya rasa sangat ilmu ni sangat perlu kita ada backup. Walaupun satu nanti yalah kita tak tahu kita sampai mana, tapi keadaan dunia sekarang sangat tidak menjaminkan yang cerah kan. Kita nak kena bersedia dengan yang gelap. Walaupun itulah saya rasa macam saya rasa sangat penting untuk kita semua ada sedikit benih beras. Tak kisahlah beras padi ataupun beras bukit. Walaupun katalah macam mana nak tanam, kita duduk atas bangunan, maksudnya rumah dekat atas tak. Satu nanti mungkin kau kena keluar dan kena pergi pindah ke kawasan yang bertanah, macam tu. So kalau ada benih kau boleh tanam, macam tu. Bagi saya lah, bagi otak saya yang menanam ni kan, ada benda nak tanam. Tapi yelah kalau tak tanam nanti tak ada makan kan. Macam tu. Saya sangat, maksudnya sekarang ni tak boleh nak fikir yang dalam kotak, kena fikir yang luar kotak, macam tu. Segala kemungkinan tu berlaku kan. Okey, terima kasih buat korang semua yang menonton, yang sama-sama menanam juga. So siapa yang lebih senior pada saya dalam proses menanam padi sawah dengan takungan, silalah, saya minta lah nasihat daripada anda semua untuk nasihatkan saya macam mana cara, idea atau saranan atau pandangan atau apa-apa untuk saya punya proses nanam padi ni lah kan. Moga akan datang saya boleh upgrade dan boleh menanam dengan lebih efisien, dengan lebih berkesan macam tu. Okay, InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.